kat sini ada burger, nasi lemak dan kek. So saya label dulu X sebagai burger, Y sebagai nasi lemak, manakala Z ialah kek. Pilihlah yang mana satu, X, Y, Z yang awak suka. Untuk yang pertama, X tambah Y tambah 2Z sama dengan RM25. 2X Y tambah Z sama dengan RM20. X tambah 2Y tambah Z sama dengan RM19. So dapat 3 persamaan dekat sini. Z tu mewakili kek. Yang persamaan 1, 2 dan 3. Dekat sini kita jelas 2 dengan 3 ada persamaan Z dekat situ. So sini saya tolak 2 tolak 3. Sebab Z saya boleh matikan. So kita salin balik supaya kita nampak apa yang kita buat. Ini persamaan 2, persamaan 3. So apa yang saya buat ialah saya tolak. So sini dapat X, 1Y tolak 2Y dapat Y dan tinggal Z dekat situ. 20 tolak 9. So ini adalah persamaan 4. Kita dah berjaya hapuskan Z. Sekarang kita guna persamaan 1 dan 2 juga. 1 dan 2 pun boleh untuk hapuskan Z juga. So saya ambil persamaan 1, persamaan 2 saya darab dengan 2. So apa yang saya dapat? 4X 2Y 2Z sama dengan 40. Okay, persamaan ni saya buat apa? Saya nak hapuskan Z, maka saya tolak. Okay, saya guna persamaan 1 dekat sini. Tujuan dia nak hapuskan Z. Saya tolak. So dapat 3X, Y ada lagi dan Z mati. So dapat 15. Ini persamaan 5. Jadi guna persamaan 4 dan 5 kita nak hapus pun boleh, kita nak ganti pun boleh. Okey, X tolak Y sama dengan 1. 3X tambah Y sama dengan 15. Kat sini jelaslah kita boleh hapuskan Y. Kita letak tambah kat sini. Sebab apa tambah? Tolak 1Y tambah 1 untuk Y. So kita akan dapat kosong. Matilah. So 4X sama dengan 16. So X sama dengan 4. X tu untuk burger. So untuk Y pula kita guna persamaan 4. Nak dapatkan nilai Y pula. So Y dekat belah sana, so jadi positif. So 4 tolak 1. So Y sama dengan 3. Seterusnya kita nak tahu nilai kek pula. Nilai kek kita nak guna persamaan mana? Persamaan 2 atau 3 lah, lebih bijak dekat situ sebab Z kat situ tunggal. So X kita dah dapat 4. Saya guna persamaan 3. 2Y 3 tambah Z sama dengan 19. So 10 tambah Z sama dengan 9. Maka Z 19. So Z saya dapat 9. X tu mewakili harga burger iaitu RM RM4. Y ialah nasi lemak RM RM3. Manakala Z ialah kek iaitu RM RM9.